Dan saya juga memaklumkan kepada mereka bahawa kita tidak berhasrat untuk mengambil apa-apa tindakan kepada mereka. Sebagai pemegang lesen, terdapat beberapa perkara yang perlu mereka patuh. Malangnya, mereka telah membenarkan satu kandungan yang telah menjadi kegusaran umum dimuat naik dalam akaun TikTok rasmi salah satu radio di bawah jagaan mereka. Dan ada yang membuat comparison, membuat perbandingan sama ada dengan kes KK Mat yang didenda RM60,000. Itu adalah di bawah kanun keseksaan, undang-undang yang berbeza, dan dia tidak melibatkan kandungan dalam talian ataupun pemegang lesen MCMC. Manakala ada juga yang membuat perbandingan dengan sama ada individu-individu seperti Harith Iskandar dan Cecilia Yap yang dikenakan kompaun RM10,000. Mereka adalah individu, bukan syarikat, bukan sedia berhad. Maka Timbalan Pendakwa Raya berpandangan jumlah yang diizinkan itu sebanyak RM10,000 kompaun adalah munasabah.